Inilah dia kedai Mami nak makan tu. Mami, betul ke kita nak makan kat sini? Betul lah, kat sini rojak dia sedap tau. Jom. Adik okey tak ni? Kita order makan ya? Pakcik, saya nak order makan. Saya nak order menu special kat sini, chicken chop satu. Adik nak makan apa? Tak nak makan. Makanlah. Tak apa, tak nak. Tak apa, saya orderkan mi goreng satu. Tak nak. Tak apa, kita try, okey? Air, adik nak air apa? Air jus, air oren satu, air Tak kosong nak satu. air, tak nak. Itu je. Makanan dah sampai. Ini chicken chop dengan mi goreng. Jom kita makan je, kita baca doa. Mami cakap. Tak ada apa ni, Tak ada apa. Okey je. Kalau kita baca doa. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Allahu Akbar. Adik. Kenapa? Pakcik, ulat. Allah. Allah. Adik okey? Apa ni pakcik? Astagfirullahalazim. Ada lagi benda-benda kurafat macam ni. Apa yang jadi ni pakcik? Tang, masuk. Ya. Ada. Ini apa? Nescafe tarik, Nescafe tarik. Mikaria. Mekaria. Saya pun sama, Mikari, TO suam lah tu kurang manis. Bahan? Bang kira apa ni? Ya bang. Kira. Oh. Cepat sikit. Saja. Terima kasih. Terima kasih. Awak dah pandai pasal meja ni kenapa? Orang ramai dalam kedai. Tumpang meja satu kat luar ni. Ramai ke tak ramai itu masalah awak bukan masalah kah? Ini awak tahu tak kawasan kah ni? Kawasan kedai awak kawasan sana. Tak masuk dalam kedai pun, tak masuk kedai Pak Hassan pun. Kat luar ni je. Kau tak kira. Ini kawasan kedai kah? Awak ahli sekarang? Masuk. Saya balik dulu Okey. Besok saya datang lewat sikit boleh? Okey. Benar-benar. Okey, masuk. Okey. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Salam. Orang. Saya tak balik lagi. Barang saya tertinggal. Benda pulak ni. Allahu Akbar. Bangsuk! Sini. Di mana? Ni tak ni. Allahu Akbar. Siap ada paku. Subhanallah. Siapalah punya kerja ni?
Bang. Warna ni. Ada orang. Itulah Burhan. Aduh, risau juga ni. Oh, tu dah sebelah kamar je orang. Busuk. Okey tak busuk? Astagfirullahalazim. Makin teruk dah awak ni Usuk. Baik awak pergi berubat lah Usuk. Abdi ada kenal seorang yang boleh berubat. Kami datang ni ada hajat tu. Apa hajatnya? Kawan saya ni banyak hari dah sakit. Mungkin terkena batang orang agaknya. Tok tengok ya. Ni yang buat ni orang dekat dengan awak ni. Orang ni awak kenal? Awak niaga ya? Ya Tok. Ada orang lain niaga dekat dengan awak? Adalah juga. Siapa yang buat saya ni Tok? Awak tak boleh tahulah. Nanti bergaduh nanti.
Ayo, Tok. Si. Abang nak keluar ke kedai beli barang. Awak tengok kedai? Abah, Usin nak RM10 boleh tak? Nak pergi makan chicken chop kat kedai sebelah. Lah. Terima kasih Abah. Enggak, Abah. Alhamdulillah. Betul. San anak kau, San. Sin! Apa yang kau buat dengan anakku? Sin! Hei! Stop! Kau keluar, Sob! Keluar! Awak sengaja yang nak bunuh anak saya? Ha? Kalau otak! Bila masa kau nak bunuh anak awak? Awak tu yang cuba nak bunuh kau. Awak tanam sihir. Awak antau-santau sampai kau sakit-sakit. Sekarang kena pada anak awak sendiri. Baru awak tahu nak mengamuk. Tak cakap gampangnya. Kalau kami hantar awak, tak ada suruh anak kau nak makan dekat sini. Bukan kau yang menyuruh si Borai tu tanam tangkai dekat kedai kau. Ha? Awak buat benda ni? Ha? Tak. Benda yang awak tanam ni, ha? Bukan saya. Hei! Awak tanam tangkai? Pak Usuk suruh saya tenang. Pak Usuk. Bila masa? Kau tak buatlah benda-benda kurafat macam ni. Datuk siapa yang buatnya? Loh, ya Rama. Gas lah. 16 sini. Esok pagi. Okey. Alright. Kan. Brad. Ni awak punya ke? Kau jumpa dalam beg awak ni? Ni. Tadi macam ni. Masuk. Tadi saya pergi belakang sana. Saya tengok Pak Hasan duduk tengah menggali-gali, tengah tanam sesuatu. Saya pun ambil, saya gali, saya tengok ada benda ni. Saya pun ambil lah. Tak jadi ni, gampang tu Pak Hasan ni. Masuk. Tak payah. Kita jangan bagi senang dia. Nanti dia tahu teruk saya kena. Sebab dia nampak saya tadi. Habis tu takkan kau nak biar je? Tak apa, nanti kita settle. Borhan. Barang ni je kah, Abang Sok? Apa ni? Cakap lah! Cakap! Hah? Saya minta tolong Bading. Bagi masa kat saya sikit je lagi. Saya nak pakai pitih ni Bading. Tu, ayah saya sakit tu, ada kat hospital. Boleh lah Bading? Tak boleh. Awak tahu tak? Bulan ni awak dah 3 bulan awak tak bayar sewa. Ini pun sekejap lagi ada penyewa baru yang nak datang.
Assalamualaikum. Tu. Banyak umur pun. Kenal kan? Ni Usuk penyewa baru kedai ni. Kau dah tu. Mandangkan kedai awak ni pun apa nak laku, tak ramai. Apa kata? Awak kerja je dah kau. Okey. Bila? Wahai hamba malam Jumaat, datanglah cepat. Bergabunglah dengan angin, air dan bumi. Apa benda ni? Benda yang awak tanah ni? Bukan saya. Awak tanah takkan? Pak Usuk suruh saya tenang. Pak Usuk. Alright. Saya tak balik lagi. Barang saya tertinggal. Allahu Akbar. Subhanallah. Siapalah punya kerja ni? Lepas pakcik buang Burhan daripada kerja kat sini, pakcik ingat benda-benda kerafat ni, syirik ni dah habis. Tapi pakcik tak sangka ada lagi perkara-perkara syirik dan kerafat ni berlaku. Pakcik, benda macam ni takkan pernah habis. Akan ada sentiasa manusia yang sentiasa iri hati dan hasad dengki terhadap kita. Jadi apa yang boleh kita lakukan sebagai manusia adalah teruskan berdoa dan sentiasa menyerah kepada Allah. InsyaAllah saya doakan semoga bisnes pakcik ni sentiasa maju dan sentiasa diberkati Allah.